Alhamdulillah, pertamanya dan selamanya kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita diberi ruang kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bersama dalam kelas Husnul Ada, cara terbaik untuk kita membaca Al-Quranul Karim. Okey, hari ini insya-Allah kita akan menghabiskan surah As-Sajdah. Okey, surah As-Sajdah muka surat 417 muka ayat yang ke-26. Okey. 417 ayat yang ke-26. Kita buka dulu pertemuan kita pada pagi ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa ba'du. Ayat yang ke-26 insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم. Ulang sekali lagi. أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم. Okey. أولم يهد لهم. Kita jumpa satu kalimah ni tiga huruf yang harakahnya fathah mutawaliyah yang berturutan. Awalam satu-satu. Awalam, jangan baca awalam yahdi lahum. Awalam yahdi lahum, kalimah yahdi lahum. Huruf ha dia ada hams, dia ada rakhawah, dia sukun. Yahdi. Awalam yahdi lahum, jangan baca terlalu panjang huruf ha. Yahdi lahum tak perlu. Ataupun kita baca yahdilahum tak habis, kena habiskan yah. Lahum, lam satu kalimah, hum satu kalimah, tekan pada huruf ha. Awalam yahdilahum kam ahlakna. Kalimah kam ahlakna, kam kita rapatkan bibir huruf mim. Kam jangan kam ahlakna putus terus, tak boleh. Kam okey, kalimah ahlakna huruf ha sama, kalimah yahdilahum tadi, ahlakna pun sama juga. Hamzah fathah, ha sukun, habis. Ahlakna, lam fathah, la kaf sukun, lak. Ahlakna min qablihim. Okey, ahlakna, ahlak satu kalimah, na satu kalimah, kita tekan suara di huruf nun lah. Min qablihim, nun mati bertemu dengan qaf. Okey, dengung di sisi huruf qaf. Maksudnya tak boleh sentuh makhraj nun. Min qa tak boleh. Kena min qa, nun mati bertemu dengan qaf. Okey, dan huruf qaf dia berada jauh pada makhraj nun. Dengunnya tak kuat tapi suara dia dominasi. Suaranya lebih kuat. Okey, satu. Yang keduanya dia huruf tebal ke nipis? Huruf nipis. Maka dengunnya kena tinggi. Min qablihim. Kena sampai di makhraj huruf nun, huruf qaf, dan kita tunggu dua harakat. Min qablihim minal quruni
minal quruni, minal quruni, ru kena muncung, ru kena muncung. Yamshuna, yamshuna, yamshuna fi masakinihim, yamshuna fi, huruf fa, hujung gigi atas dengan perut biasa yang bawah. Fi masakinihim, fi masakinihim. Inna fi dhalika laayat, inna fi dhalika laayat. Inna, huruf hamzah, i, okay, terus masuk ke dalam nun. In, jangan baca inna fi dhalika, tak boleh. Itu dia panggil meleret ataupun tamqiq pada huruf hamzah. Kita nak hamzah kasrah i masuk dalam nun idgham. Inna fi, lepas tu dengan cukupkan dua harakah. Fi dhalika, huruf dhalika, kalimah dhalika huruf dhal. Hujung lidah di hujung gigi atas. Dhalika laayat, laayat. Okey, jangan laayat, tak boleh, dia tak cukup harakah. Kita nak harakahnya fathah. Afala yasma'un, afala yasma'un. Afala, ambil satu-satu, jangan ambil afala yasma'un, tak cukup harakah. Kita nak afala yasma'un, afala yasma'un. Okey, afala, afala, satu-satulah. Afala, a satu kalimah, fa satu kalimah, la satu kalimah, tiga kalimah tu. Kita tak boleh nak ambil cepat. Kalimah yasma'un, ya fathah ya, sin sukun yas, habislah huruf sin. Mim fathah ma, ain dhamma u, waw mad asli, harakatan nun fathana. Yasma'una, kalau berhenti yasma'un. Afala yasma'un. Okey, seterusnya kita ulang sekali lagi ayat ni. Awalam yahdi lahum kam ahlakna min qablihim minal qurun. Kam ahlakna min qablihim minal quruni yamshuna fi masakinihim. Inna fi dhalika laayat, afala yasma'un. Okey. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. Sekali lagi. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. Okey. Awalam yarau anna nasuqul ma. Awalam, satu-satu. Macam tadilah. Awalam, jangan awalam yarau, tak boleh. Sebab berlaku ikhtilas. Ikhtilas pada kesempurnaan harakah. Ya ra, ya fathah ya, ra fathah ra, ya ra. Jumpa dengan waw sukun ya rau. Awalam yarau, yarau anna nasuqul ma.
Anna hamzah fathah a, nun syadda wa fathah, alif mad asli harakatan. Anna an cukup na. Nasuqu nun fathah na, sin dhammah su, nasuqu. Ku tu jadi tebal sebab dia huruf qaf. Selepas tu nasuqul ma, qul ma di huruf lam, qul ujung tepi lidah digusi, relax. Nasuqul. Okey. Nasuqul huruf lam, jangan nasuqul ma, qul tak boleh. Nasuqul ma. Okey, ma bibir atas bibir bawah, lepas tu kawal dengan lidah, ujung lidah kena letak bawah. Ma. Nasuqul ma'a ila, al-ma'a panjangnya 4 harakah. Hukumnya apa? Hukumnya adalah mad muttasil. Mengikut riwayat Hafan Asim Tariq Asy-Syatibi, Imam Asy-Syatibi meriwayatkan bacaannya dengan panjang 4 harakah. Okey, dengan panjang 4 harakah. Kita stick dengan panjang 4 harakah lah. Okey. Ilal ardi, huruf ra. Muka lidah letak di gusi timbul tu, mulut dalam keadaan relax. Ardi. Ilal ardi. Okey. Ilal ardil juruzi fanukhriju bihi. Al-ju, jangan al-juruzi. Ju tidak, ju. Al-juruzi. Al-juruzi fanukhriju bihi zar'a. Huruf kha. Habislah. Jangan ambil dalam sangat. Fanukhriju bihi tak boleh. Fanukhriju bihi zar'an ta'kul. فنخرج به زرعا تأكل. Tak huruf hamzah berhenti terus. Ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum. Okey, kita ambil di huruf ha semuanya. Minhu an'amuhum wa anfusuhum. Ni huruf hak semualah. Maka caranya minhu tu min satu kalimah, hu satu kalimah, an'amu satu kalimah, hum satu kalimah, wa satu kalimah, anfusu satu kalimah, hum satu kalimah. Okey. An'amuhum, minhu tekan pada huruf ha. An'amuhum wa anfusuhum kena tekan juga pada huruf ha. Afala yubsirun, afala satu-satu. Okey, afala yubsirun. Kalau kita baca afala yubsirun, dia tak cukup harakah. Kita nak afala yubsirun. Kita tak boleh tarik. Okey. Seterusnya kita ulang sekali lagi. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. Afala satu-satulah. Afala yubsirun. Yubsirun.
Dan kena jaga huruf ba qalqalah, huruf sad sasi, yubsi, yubsirun. Okey. Afala satu-satu. Afala yubsirun. Okey, seterusnya ayat yang ke-28. ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. Sekali lagi. ويقولون متى هذا الوعد ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. Okey, kalimah wa yaquluna. Hari ni nafas tak apa panjang sebab suara tak apa okey. Okey, kalimah wa yaqulun, waw satu kalimah, yaqulun satu kalimah. Wa yaquluna, tengok tekan pada huruf ya. Wa yaquluna, yaqu muncung, luna muncung. Muncung pula kena muncung yang sempurna. Mata, jangan mata, mata tidak mata. Mim bibi atasnya bibi bawah. Huruf ta, okey, huruf ta berada di ujung lidah digusi tempat tumbuh gigi. Mata, mata. Hadzal fathu in kuntum, hadza, okey. Huruf ta tadi hujung lidah digusi, kita letak di umbi tu, kita pun buka mata. Dia dah keluar angin, mata. Hadzal fathu, hadza, za. Dua-dua buka mulut, lepas tu hujung lidah kena letak di hujung gigi atas bagi huruf zal. Hadzal fathu, fat, huruf fa hujung gigi atas dengan perut bahasa yang bawah. Fa, fathu, fat. Tekan di gusi, lepas tu kita lepas fathu, jangan fatahu. Tak boleh lepas suara, kita nak yang lepas itu adalah angin. Hadzal fathu in kuntum sadiqin. In kuntum, hamzah kasrah i jangan baca in kuntum. In, hamzah kasrah i inku. In kuntum sadiqin. Ku kena muncung. Lepas tu nun sukun bertemu dengan ta, maka kita kena baca dengan ikhfa. Macam mana? Ada orang baca kuntum muncung manjang. Kita kena muncung ke masa ku, masa dengan nun tu kena lepas. Jangan tarik lepas. Kalau tarik kita jadi terlalu nak cepat lah. Dia jadi ikhtilas. Kita nak relax. Kuntum in kuntum sadiqin. In kuntum sadiqin. Okey, kalimah kuntum selesai. Kuntum sadiqin. Sad fathah sa, jangan sad fathah so. Sa, sad fathah sa. Dal kasrah di, sadi. Qina, sadiqin, sadiqin. ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. Okey, selesai. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. Sekali lagi.
قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون قل يوم الفتح qaf dhamma qul, jangan qul, tak boleh ada angin, dia nak tebal, dhammah kena muncung qul yauma, qul ya fathah ya yauma, jangan yauma tidak, yaumal fathi sama juga, hadzal fathu yaumal fathi. Fa gigi atas dengan bibi bawah yang bawah, tak sukun, fat, tahan suara syiddah, lepaskan hams, fathi, hak kasrahi. Qul yaumal fathi yaumal fathi la yanfa'u ikhfa di sisi huruf fa, maka kena berada di sisi huruf fa lah. Yanfa la yanfa'u alladhina kalimah alladhina, huruf dhal, hujung lidah di hujung gigi atas keluar sedikit, cuma alla bukan mula, alladzina la yanfa'ul ladzina, jangan la yanfa'ul ladzina, jangan. Okey. Kafaru satu-satu, kafaru imanuhum wala hum yunzarun, wala hum yunzarun, wala waw satu kalimah, la satu kalimah, tekan pada huruf lam, wala hum mati bertemu dengan dha, yunzarun, run kena muncul. Okey. Seterusnya ayat yang terakhir fa'arid anhum wantazir innahum muntazirun. Fa'arid, sekali lagi, fa'arid anhum wantazir innahum muntazirun. Okey, kalimah fa'arid, fa satu kalimah, a'rid satu kalimah, fa'a bukan mulut, fa'a ain selesai, fa'arid rid habis, fa'arid anhum. Okey, anhum, an satu kalimah, hum satu kalimah, tekan pada huruf ha, anhum. Ta dengun di sisi huruf ta, wantazir, ta nipis, dha tebal, wantazir innahum, jangan innahum, tak boleh, inna masuk terus, innahum mim mati bertemu dengan mim, idgham mimi, innahum muntazirun, dengan nun di sisi huruf ta, huruf dha, dhadhi, hujung lidah di hujung gigi atas, muntazirun. Fa'arid anhum wantazir innahum muntazirun. Sadaqallahul azim. Okey, ada soalan tak? Ada soalan ataupun tidak? Berkaitan dengan ayat yang kita baca ini, ada soalan ataupun tidak?
Ada orang lain? Ada. Okey. Okey, insya-Allah saya pun nak berhenti awal hari ni. Dia suara rasa berat. Suara rasa berat. Okey. Insya-Allah kita bertemu pada lain pertemuan insya-Allah. Fama kana khairan fa huwa min indillah wa ma kana syarran dha'fan fa huwa min qillati ilmi wa dha'fi nafsi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.